Assalamualaikum kawan-kawan, saya Nur Afia Arisa. Saya akan menceritakan 3 tempat menarik di SMK Sungai Isap Murni. Yang pertama, Inspirasi Semurni. Inspirasi Semurni di SMK Sungai Isap Murni ada 6 pelajar Seri A SPM. Dengan adanya contoh pelajar SPM ini, ia dapat membantu murid semurni lebih bersemangat untuk belajar dan menjadi seperti mereka. Ini adalah padang semurni. Ini bukan sahaja padang biasa, tapi juga penuh dengan kenangan murid-murid semurni, terutamanya untuk pelajar tingkatan 5. Untuk tahun lepas, Rumah Panglima Hijau telah dinobatkan sebagai juara sukan semurni untuk tahun 2025. Mari kita nantikan juara rumah sukan untuk tahun 2026 yang akan datang. Yang terakhir adalah Pusat Sumber Sekolah. Pusat sumber ini mempunyai pelbagai jenis buku yang sesuai untuk murid-murid di sekolah menengah. Ada buku untuk mengulang kaji, buku novel, komik dan banyak lagi. Pusat sumber ini diuruskan oleh Cikgu Nurlida, Cikgu Amira dan pengawas Pusat Sumber Sekolah.